Next Harry. Vlog ah. Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama saya di channel Next Harry. Alright, selamat petang Johor Bahru, Malaysia. Nah, seperti yang korang nampak, saya berada dekat tepi KSL City Mall. Nah, pada hari ini tepatnya Isnin petang, ada satu bazar Ramadan dekat sini. Seperti yang kita tengok dekat sini, memang macam mana nak cakap, modern punya style lah. Ni baru separuh je korang nampak, tapi dekat depan sana lagi full. Right guys, pada hari ni macam biasa saya nak ajak korang buat explore bahagian dalam sana. Kita nak tengok apa saja benda-benda yang menarik dekat bahagian dalam sana. Senang cerita, kita buat cerita sambil jalan. Jom kita jalan. Baik korang, kita tak begitu fokus dari sini. Saya nak ajak korang buat masuk ke bahagian dalam sana, kerana dekat sana lebih banyak lagi benda-benda yang menarik yang akan saya explore untuk korang.
多少钱呢？我跟你讲啦，我只知道好吃，别的都是很专석류는 안 팔고 주스만 팔거든요. 주스 먹어볼래? 얼마나? 먹어봐. 하나 사. 그냥 집자로. 집이야. 여기 지금 나 먹어볼래. 근데 어차피도 이거 집 먹는 거잖아. 저기 경도 있는 저 왼쪽은 먹어.
Alright, dekat sana tadi memang dia punya suasana terlalu sesak. Jadi susah kita nak explore satu-satu benda. Jadi dekat sini lebih lenggang, lebih mana dia lebih slow sikit. Sesak dan paling banyak dia punya vendor. Ini dia bro, sudah anak raya Cina, jadi dah tak asing dah benda-benda macam gini, kuih-kuih raya. Saya rasa ni ada unsur-unsur hak cipta juga ni. Asal daripada tadi dah music, sepanjang jalan ada layan music. Harap-harap je YouTube baik hati, dia tak buat claim hak cipta dengan video saya yang dekat pasar malam ni. Payah. Sepanjang jalan juga guys, ada banyak vlogger-vlogger lain selain saya ya. Jadi memang tak berapa tu lagi. Hai, thank you. Sorry. Tak macam mana tak grogi, tak nervous. Tak nervous lagi lah. Kalau dulu memang mungkin kita vlog satu orang, jadi macam rasa asing sikit.
Jadi saya datang ni memang agak apa cakap, petang sikit lah. Dia masih pukul 6 macam gitu, pukul 6.30. So dia punya jalan pun tak berapa sesak, masih boleh kita terjah dan ada tempat yang masih boleh kita explore lah. Seperti yang dekat depan saya ni, ayam goreng. Jadi kalau kita datang malam tu memang sidai lah dekat bawah sana. Memang susah nak terjah sampai atas sini. Ini sate paling power lah. Kalau korang datang ke Taman Pelangi, ke KSL City sini, Century Garden, memang ni lah sate paling power. Ni tak ada dua lah, cuma abang ni je lah. Kalau dulu mungkin ada lah yang dekat bawah sana, tapi so far saya tengok tak ada. Jadi kalau nak cari abang ni, memang korang cari Pagon. Lepas kita jalan daripada sana, memang akan terus jumpa sate ni. Dia naga ni pun orang Melayu ni. Bang, macam ramai bang. Dah lama? Tak bang, dari bawah. Dari bawah? Dari bawah. Tengah-tengah sesak tadi bang. Seorang ni? Seorang ni bang. Bawa lah kawan bang. Ha? Bawa lah kawan. Bawa kawan ha? Nanti saya fokus video, kawan tinggal belakang pula. At least ada lah teman Ha? cerita. Ni kawan saya bang. Dia cerita dengan ni bang. Ramai bang hari ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah.来找教操在这里要皮肤的教操止痒，一些皮肤癣、皮肤病、皮肤皮肤的问题呀，一些是色粉啊。 Sekali naik berapa cucuk bang? 100 Kiri kanan? 酸痛、腹痛啊、脚痛啊、抽筋啊，一些腰椎呀、肩膀啊、老人家转啊，一些是跌伤啊、扭伤啊、跑道啊，这个药油的里面 Eh bang, jalan dulu bang. 就是要跟它推出的，给它抽，擦了很有效果。这个皮开皮，你哪里酸痛你就进来，治疗腰椎啊、肩膀啊，有些爸爸老人家膝盖痛啊， member nak beli ikan basah ada juga, tak payah 有些是风湿的问题啊， Ni, ikan dia besar-besar pun. 风湿啊， Ni ada ikan apa ni, saya tak tahu. 爬脚啊， Ni baby bawal. 有些是手的问题，手会 Ni yang panjang-panjang ni saya tak tahu. Tapi yang sana saya tahulah perapu. Penggiri. 调理啊，有打电话啦，是不理也来吧，我这里打这个教程的，我朋友啊用的这个打得很深啊，打得很有效啊，这个不用。 Baik guys, ni dah habis dah. Dah last. Ni dah sampai dekat ujung. So kita tak langsung closing. Saya akan ajak orang untuk turun ke bahagian bawah. Kerana daripada persimpangan 3 tadi, kita pusing kanan, sebelah kiri dia ada juga, tak silap saya, dalam 50 meter ke 70 meter lagi ke bawah tu. Ada lagi banyak peniaga dekat sana. Right guys, jom kita terjah ke bahagian bawah sana. Ni Paragon. Jadi macam inilah suasana. Kita turun ke bawah bahagian sana ada banyak lagi yang belum kita explore. Sana tu ada satu bangunan baru, KSL dan juga Holiday Villa. So dia punya pasar malam ni berada dekat
sebelah ngam sebelah KSL City Mall guys. Ni saya turun agak laju sikit supaya kita dapat kekosongan seperti yang ada dekat depan saya ni. Hai bang. YouTube bang. Apa channel? Next Harry. YouTube. Vlog Vlog bang. Ini betul-betul punya GoPro Ya bang. Berapa ni? Saya beli 2,500. Satu biji bang. Dah lama beli bang. Sekarang dah turun Sekarang dah turun Oh, masa tu lagi beli? Ya. Ni Euro berapa ni? 10 black. Oh, Euro 10 Ya. Paling baru. Okey bang, terima kasih bang. Okay, Ada ni dia barbecue sotong. Baik, kita next. Okey. Satu mangkuk tahu RM2 80 sen. Let's go. Jadi sejauh ni memang ada 1-2 vlogger yang saya tengok dia jalan explore pasar-pasar malam macam gini. Saya pun tak macam mana tak merasa sudah banyak yang explore. Jadi selagi masih ada dan macam mana cakap, lagi banyak yang explore lagi baik. Pasal apa? Boleh sokong peniaga-peniaga kecil macam ini bro. Kalau media tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, memang yang macam ini terjejas. Sekarang ni nak belanja makanan goreng-goreng, korang tahu petai pun sudah ada dekat online shopping online shopping. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Betul tak? Ni soya air tebu. Dia macam cucur, tapi dalaman dia ada seafood. Dia ada seafood dan juga ada ikan masin kering macam itu. Yang ikan nipis-nipis dia dah macam daun. Right guys, jam dan jam. Guys, jadi pasar malam, sebanyak-banyak pasar malam yang saya pergi, khususnya area Johor Bahru ni, memang sinilah top. Sini paling top, markotop. Paling ramai pengunjung dia, paling ramai peniaga dia, dan juga paling panjang dia punya perniagaan, vendor-vendor dia. Ayam goreng. Ni cucur kat depan. Macam tadi tu lah. Kalau cucur dia buat macam ini, lepas tu dia potong-potong. Cucur udang.
Tata bao. Có là gì? Kita akan cuba, tapi saya rasa memang tak akan ada chance untuk kita explore ke bahagian sana tu. Tapi saya akan cuba. Ni saya dah balik lagi ke persimpangan yang tadi, so kita akan cubalah untuk jalan. Jadi dekat sini best. Cuma rasanya kalau untuk macam saya ni vlogger, nak ambil video memang kena datang betul-betul yang awal. Mana diorang buka kedai, susun barang, saya kena datang awal-awal. Tapi kalau time dia orang buat perniagaan macam ini, memang tak ada chance lah saya nak explore guys. Korang nampak sendiri, korang tengok dia punya orang. Rasa pun percuma, saya hanya buang-buang masa nak panjangkan video untuk orang apa ni, tak ada guna lah. Tengok, tak ada chance lah. So saya minta maaf. Kita akhiri sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Terima kasih buat korang yang dah ikut saya. Jangan lupa ikuti terus channel ni dengan cara tekan butang loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video di saya selanjutnya. Right guys, jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada member-member korang sekiranya perlu. Jumpa lagi bersama saya next hari di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak istri mu. Di kampung, jaga anak. Jaga anak. Udah lah. Jaga anak lah. Nanti kalau biar sering pulang di sini ya. Mau habis apa hari habis ya. Ya. Janganlah, doamu yang bukan-bukan aku tengok. Dia nak kena hantam lah kau. Taklah. Di mana sekarang kak? Masih lah di sini. Masih? Di mana? Di sini lah. Oh. Enak kan? Beli apa? Banyak beli benda? Beli yang itulah yang bisa dimakan untuk 1 minggu bah. Apa gitu. 1 minggu apa benda kak beli? Jagung. Oh. Pisang. Oh, boleh simpan lah. Bukan disimpan, dimakan lah. Ya maksud, Tidak perasa kau ya. ya masak itu masih hijau loh, mau dimakan terus? Rebus lah. Oh. Kan direbus bagus. Ya ya. Mengurangi makanan nasi. Sile. Nampak kau kan? Ada tak kecil apa yang kau beli?